Assalamualaikum, selamat pagi tuan-tuan dan perempuan. Inilah kita dalam rancangan baru kita, rancangan Right ke Tidak. So alhamdulillah kita pagi ni jam 7.30 pagi, nampak? 7.34 pagi. Saya dan isteri saya buka lah Malaysia. Mana orang nampak siapa? Sebelah kiri klip dia, sebelah dia. Dia helmet ni babe. Dah sebelah dia. Okey, so kami dua akan bergerak daripada KL. Sekarang kita dekat Petronas yang KB. Kita akan pergi ke Kayu Hitam. So you nak bawa ke apa? You bawa air dulu belakang. Ha? Okay, awak ready? Wah, nampak helmet baru, baju baru. Wah, you bawa? Betul ni, confirm. Yakin? You nak bawa? Air dulu belakang. Kan, saya boleh tidur. Okey, baik. Doakan perjalanan kami. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Amin. Alhamdulillah. Meanwhile, ini nama dia kejadian aneh. Aku seorang yang pakai motor plastik, yang lain pakai motor besi. Kan? So, sebabkan aku, yelah, aku paling laju lah kalau antara dia orang ni. So, aku mencari grup dia orang ni kawan-kawan aku. So, aku akan jalan dengan dia orang sampai ke Pattaya. Tapi aku nak berhenti kat Kedah jap. no, Rukia. Buat apa? Jadi aku akan tunjuk kat korang. Seorang ni masuk Kedah jap lagi. Dia orang akan terus pergi ke Bukit Kayu Hitam. Aku dah sampai Al-Usnah. Tu, signboard di depan tu. Makan tengah hari dulu. Sambil kita tunggu motor kita akan ada perubahan paling besar dalam sejarah hidup dia. Setelah diracun, setelah disuruh, tapi kita nak pergi balik. So, motor kena handsome kan? So, memang kena tukar dulu lah. So, kejap lagi aku akan tunjuk kau kita tukar apa kat sini. Ini memang semua orang tahu lah, tak kira. Saya diperkenalkan dah. Dia lebih terkenal daripada aku, babe. Kita berada di GSR Performance bersama dengan tuan game. Sofa ngam ke tak ngam begini ni? Sofa berapa? On. 1 hour later. Akhirnya, mari kita tengok hasil daripada GSR setelah aku jual tanah-tanah kampung aku. Kan, makcik-makcik aku confirm bergaduh aku. Sebab apa? Memang tapi dekat sini paling murah lah antara Malaysia ni. Sekarang ni korang tengok hasil dia. Menyala. Kau tengok. Ini macam baru boleh kita pergi event motor, babe. Oh lah, ngam tak ngam? On tak on, babe? Sekarang, terima kasih banyak-banyak. Kita akan menyala basket. Okey, macam biasa bila kita dah masuk dalam Thailand, yang pertama kita kena buat adalah tukar SIM card. So antara SIM card favourite aku adalah nama dia D-Tech. So ni kita baru lepas cross border, ni kat Pekan Danau ni. Kan? So kita kat Danau sekarang, kita akan pergi terus ke Hat Nyai dulu. So malam ni kita akan bermalam di Hat Nyai, tuan-tuan dan perempuan. 1 hour later.
ทำไมถึงทำกับฉันได้ดูเธอทำไมถึงทำกับฉันได้Halo. Okay, kita berada di Anyai malam ni. Kita nap dulu, berehat satu malam. Besok baru sambung ride lagi. Besok rasanya adalah 600 kilo kot pergi Wahid. Anyai tu Wahid. Aku sebenarnya impress tengok tutuk kat belakang ni. Kau tengok tutuk dia, babe. Tutuk ada skrin besar, man. Wah, kau tengok, babe. Tutuk tau dah maju. Memang aku impress tengok tutuk dia. Nampak, Mat? Kau ride kau nak penat, kau makan puas hati. Ni beza ni. Kau ride pergi ke Terengganu dengan kau ride pergi ke Thailand ni. Nampak? Pulut mangga, berdepon. Oh, baik. Memang baik lah. So, kita ride. Aku nak makan. Bye. Meanwhile, aku dah lah penat tidur. Lepas tu ni saya buat nak membasuh. Cuci layan diri, nampak? Basuh duit koin ni. Kau basuhlah sendiri, Mat. Kau bayar, kau basuhlah sendiri. Kau pandai dah hidup tu cakap. Tekan je. Satu button untuk air. Satu button untuk sabun. Satu button lagi tu untuk apa you? Satu button lagi untuk balik tidur. the next day. Hai, Assalamualaikum. Hari kedua. Okay, hari ni kita akan menuju ke Wahid tempat Patutnya kita ni kena jalan pukul 4 pagi tadi. Tapi sekarang dah pukul 9.50 pagi, babe. Bangun-bangun dah pukul 8.30 pagi tadi. Kita dua-dua dah lambat. Patutnya kita kena jalan dengan geng Hali. Ni jalan sendiri nama dia. Inilah sebab kenapa aku tak suka perempuan pergi ride. Bila bawa perempuan, pertama dia orang tak 2 jam. Nombor 2 pula kan, bersiap lama, kan 2 jam baru siap. Okey gang, doakan perjalanan kami supaya kami sama sampai di Wahid. Let's go. Okay, Alhamdulillah kita dah sampai di Patalong. Mari tengok. Nama tempat ni Route 41 Patalong. Cowboy Town. So ni tempat orang minum kopi lah biasanya. Kan? Dia tak jauh pun daripada Anyai tu, dalam 90 kilo lah dekat lah. So kita minum dulu, beringat sebentar. 1 hour later. Okay guys, kita sekarang ni berada di Suratani. Kita dah isi minyak. Okay, kita nak sambung lagi perjalanan. So apa pandangan you setelah ride hampir 4 jam hari ni? Saya dah tak boleh nak cakap apa dah. Sebab apa? Panas. Memanglah baru ride ni dia kena hujan, kena panas. Faham tak? Hujan panas ni kan memang makanan seorang bikers dan juga rider yang sebenar. Kau boleh je rider you. Itulah saya cakap, jangan ikut. Kan, sibuk sangat nak ikut. Orang nak cakap jangan ikut. Betul tak? Okay guys, semangat perjalanan kami. InsyaAllah kita akan menuju lagi 495 kilometer menuju ke Wahid hari ni, day 2. Let's go. สุดจัดประหลัดบอกงามลายโปรไฟล์ดอกว่าเห็นแล้วอยากคิดอยากหยอกอยากบอกอยากออกปักจองห้องใจงามคักงามโปวดงามเหลือจนไอหลงเสือในรูปโปรไฟล์สุดจัดคนนี้จัดไปแอดไปแชทไปทักเลยเบยจะขึ้นต่อ Assalamualaikum. Okay, setelah kita ride berapa jam? 5 jam tadi. 5 jam. Daripada Anyai, kini kita tibalah di Chumphon. Tempat yang paling famous lah untuk makan. Cakap sedap kan sup dia, kita try. Memang power. You takkan boleh nafikan. Okay, jom kita pusing kamera tengok. Okay, nampak ni bukan di sini
Tapi di sini dik. Tu dia. Mari kita tengok. Jom. Ya sini. Mari kita usah. Sana jom. Don't worry. This one Muslim. Nampak babe. Sup dia. Ni yang ni. Nampak. Oh, lama. Amazing. Macam mana bau? Bau? So, you rasa baloi ke tak berbaloi? Berbaloi lah 5 jam tapi kita kena try dulu sedap tak kan? Nampak ni lauk pula. Oh, nampak. Sini lagi. Tak, ni buat paid review ke? Sempat macam ni kita bagi review ikhlas sebab dia memang betul-betul win of the world of the Power Rangers. Memang the best. Badan tu mat, nampak. Ini baru makan yang sebenar mat. Nampak ni. Sebab tu kita ride macam ni. Bukan naik flight. Faham tak? Nikmat bila kau ride, kau dah ride. Baca doa Kau dulu. akan jumpa makan yang paling world in the world. Saya tak pergi air lapar. Doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak ni. Ya Allah. Tengok sop dia, babe. Oh. Macam mana apa pendapat? Ya Allah, membaikkan nafimah rasanya wakina asabana. Amin. Apa pendapat? Belum rasa je. Jap. Sabar. Tuan-tuan dan puan-puan, sekarang sudah pun malam, jam 9.30 malam. Okay, kita belum sampai lagi daripada pagi tadi. Jalan daripada Hatnyai tadi. Ni sekarang ni dah nak sampai lah, insyaAllah lagi 1 jam 10 minit baru kita sampai di Wahid. Dan kita akan bermalam dulu di sana. Seterusnya kita akan terus sambung jalan besok. Penat ni tangan aku. Kita akan terus sambung masuk Bangkok besok. Come on. Okay, doakan perjalanan saya. Bini saya kat toilet jap. Doakan man. Beginilah kehidupan seorang rider yang sebenar. Kalau kau nak jadi rider yang sebenar beginilah man. The next day. Setelah 2 hari aku mengejar dia orang ni, akhirnya aku dah jumpa balik Mamat ni kat Bangkok. Aku pelik betul lah. Macam mana botol plastik berikut ni? Pun tak pakai motor plastik dah. Apa lagi tu? Motor apa? 2 kati? Ya. Motor 2 kati. Tok, jangan tok. Ramai tengok tok. Kena bagi tahu. Motor 2 kati ni untuk anak-anak muda tu yang keluar rumah tak ingat ada tuju balik. Tapi kita dah ada bini dah. Ya betul tu. Dan kita pula sayang bini dah. Betul tu. Kita kalau Ducati bawa 27, kita Harley Davidson bawa 17 kurang 100. Betul tu. Apa lagi trade-in lah. Okay guys, kita akan masuk ke Bangkok hari ni. InsyaAllah kita dah dekat Rancana Buri apa benda entah ni. Kita nak ambil Bangkok pun. Yang kita akan menyusul masuk ke Pattaya. Boleh? Oh lawa semua babe. Ananta pachaye apati tena apatia apati teku apati to apati good apachaye Ananta pachaye apati tena apatia apati teku apati to apati good apachayeเลยนักเบิ่งนักใจ
Halo tuan-tuan dan puan-puan. Akhirnya kita telah pun sampai di tempat yang kita tunggu-tunggu. Di mana kita sekarang? Di Purapa Byway. Lihatlah, lihat. Inilah suasana yang dicari tuan-tuan dan puan-puan. Ya.